Welcome to Fikri Rosli Channel. Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita dalam channel Fikri Rosli. Ting 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 ting. Okey, malam ni kita pakai baju MU. Okey, so malam ni kita nak keluar jalan-jalan KL lah. Kita nak pergi tempat-tempat yang orang KL jalan-jalan, lepak-lepak. Okey, naik motor je. Saya berdua dengan wife, berjaya pujuk anak-anak untuk tengok adik-adik kan. Jadi kita jalan-jalan dalam sejam 2 jam, lepas tu kita balik. Okey, sebenarnya tujuan saya jalan malam ni, saya nak naikkan mileage saya 7418 ni kepada 7500. Sebab apa? 7500 ni adalah mileage saya kena servis, tukar minyak hitam, tukar oil filter, tukar tayar sekali. Sebab orang kata tayar Modena Elite ni kalau hujan dia licin, tapi kalau jalan siang insya-Allah dia sedap, corner semua sedap. Okay, let's go, kita jalan-jalan pergi KL. Okay, let's go. Kita sekarang dah pukul 9.35. Kita target dalam pukul 12 kot. Baru balik sayang. Okay, first tempat kita pergi tempat, kalau malam-malam KL ni tempat orang lepak lah kan. Tempat orang lepak ni macam KLCC, Dataran Merdeka, Menara KL, apa lagi tempat KL ni, kampung baru. Oh, Saloma Bridge. Okay, jom kita pergi mana-mana tempat yang sempat lah malam ni. Kita pergi, kita lepak je lah. Kalau lapar kita makan kejap kat mana-mana. Okay, jom, gelap lah. Baru ada lampu kereta. Test mikrofon, test. Sebenarnya kita orang ni baru je pasang intercom. Nampak sebelah kiri ni intercom. So saya boleh bersembang dengan wife lah kat belakang. Okay, sekarang 9.36, kita pergi KLCC dulu kot. KL apa lagi KL, KLCC, Dataran Merdeka, Menara KL, Bukit Bintang. Bukit Bintang pun ramai orang lepak malam-malam. So, jom kita pergi sana. Okay, sekarang kita berada di Ampang. Allah, trafik ada kuning. Bukan kuning, merah. Yelah, sebelum merah kuning kan. Okay, atas kita ni Hospital KPJ Ampang Puteri. Sekejap, try adjust sikit. Boleh nampak tak? Hospital KPJ Ampang Puteri. Kita buat ultra wide sikit supaya nampak. Lepas ni kita, tepi ni Hotel Flamingo. Kalau siapa-siapa yang tahu area Ampang. Jalan Ampang. Kita tadi mungkin nak masuk kiri tapi tak bagi signal. Jadi membahayakan orang sekeliling, terutama motosikal lah. Motosikal ni paling berbahaya lah kalau jadi macam tu. Kita tak sempat nak elak. Tapi alhamdulillah kita selamat tadi, tak ada apa-apa yang berlaku. Okay, kalau terus pergi MRT tu lah, Ampang, arah ke Padang Indah, arah ke Sungai Besi, kita ambil kanan, kita masuk jalan Ampang menuju ke KLCC. Alright, hijau, jalan. Kalau orang KL mesti familiar lah jalan ni. Tapi kita masih tak nampak lagi bayang-bayang KLCC. Okay, dan saya harap video malam ni audio cantik lah. Kita naik motor kan, so banyak angin, banyak bunyi lah, bunyi kenderaan, bunyi exhaust. Dah nampak bayang-bayang KLCC. Dia nampak, kejap tak nampak sebab dihalangi oleh bangunan-bangunan.
KL ni ada yang cantik, ada yang tak cantik. Bila dah berlubang ni, tampal sana sini. Bila tampal tak rata lah kan. Bila tak rata, kita kena slow-slow lah, untuk jaga kita punya suspension, absorber dan sebagainya. Okay, video ni saya buat khas lah untuk orang-orang jauh daripada KL lah. Kalau nak tengok suasana malam di Kuala Lumpur. Oh, banyak lubang. Kereta ni saja rapat ke kiri. Okay. Malam ni kereta agak banyak tak tahu orang baru keluar ataupun orang baru nak balik kerja. Potong. Terbaik. Dah nampak dah bayang-bayang KLCC. Korang boleh tengok ke atas. Okay, kamera kita menuju ke bawah sikit. Tapi tak apa, masih nampak KLCC. Aduh, kereta Alphard ni. Allah. Sempit sikit. Bukan apa, kita ni boleh je nak laju, tapi takut terlanggar side mirror. Takut terlanggar side mirror orang, marah orang nanti, ataupun patah ke kan. Kalau boleh kita berhemah lah sikit bawa motor. Let's go. Betul ke hijau? Betul. Risau sebab orang belakang horn kan, takut kita melanggar lampu. Relax, ni KL bukan highway. Bahaya buat laju guys. Okay, KLCC makin hampir. Lebih kurang 2 atau 3 km lagi. Oh, KLCC guys. Boleh tengok kat, tapi tak nampak. Sebelum KLCC ni kita terpaksa hadap beberapa bangunan tinggi. Oh, depan ni ada X-Max. Oh, nak dekat dah guys KLCC. Orang pandang sebelah kiri je lagi. Ni satu benda kat KL ni kena hati-hati sikit. Oh, sebelah kiri nampak tak KLCC? Oh, nampak tak? Kita berhenti kejap, kita ambil gambar ke apa ke, lepas kita gerak. Banyak kereta. So, mana port kita nak berhenti untuk bergambar? Kat sini ada Decathlon. Katanya Decathlon kat sini, Decathlon yang terbesar lah sebelah KLCC ni. Now kita kena cari tempat parking motor untuk kita bergambar. Okay, ada NMAX lah kat sini. Boleh. Kita duduk sini. Kita boleh lepak kat KLCC. Alright, kita dah habis gambar di kaki KLCC. Sekarang kita pergi ke Dataran Merdeka. Guys, saya terpaksa buka apa ni, sweater sebab panas. Aduh, panas. Buka sweater lagi selesa. Dataran kena terus. Ketiknya agak lama. Dah orang nak bergambar kat sini. Okay, dah hijau. Okay. Saloma Bridge tu tadi kita lalu je kot. Kita tak berhenti lah. Kalau berhenti nanti susah kita nak parking ke apa. Sekejap. Bismillah.
KL ni malam-malam dah macam siang. Kereta banyak, tak tahu kereta ni semua nak pergi mana tak tahu. Dataran ke Bukit Bintang? Aduh. Oh, sempit. Memang jalan kecil kat sini. Dah. Okey, lepas. Sejuk sikit. Oh, sebelah kiri ni Saloma Kuala Lumpur. Tak dapat nak rakam lah. Sebab nanti kita bagi wife kita rakam. Nanti saya tolong rakam Sebab kalau letak kamera kat sini dia tak boleh bergerak, statik. Sebelah kiri ni siapa nama? Saloma macam kafe tapi besar gila. Saloma Bistro. Saloma Bistro ada kita ni. Sempit. Ada. Sempit jalan. Ada kereta yang rapat ke kiri, ada kereta rapat ke kanan. Motor kat sini. Okay, kalau yang korang nampak sekarang ni adalah Menara KL tengah berkelip-kelip warna merah. Tapi kita nak pergi mana dulu sebenarnya Menara KL dah dekat. Kita pergi Menara KL. Boleh. Sekarang kita pergi Menara KL. Menara KL kena masuk simpang ke kanan ni. Still macam biasa, jalan kat sini sempit. Tengok. Memang tak muat lah cerita dia. Memang tak muat. Aduh. Kan mana-mana motor pun susah nak jalan. Kena ikut tepi. Tapi kita nak masuk kanan je lagi. Inilah motor, kena gerak sana, gerak sini. Aduh. Aduh. Okey, dah hijau. Tapi kita nak pergi kanan. Macam mana nak masuk ni? Penat weh naik motor macam ni. Nak sampai simpang ke Menara KL. Tapi sebenarnya saya dah ingat lupa dah jalan pergi Menara KL ni. Tu Menara 118, menara tertinggi di Malaysia. Mana jalan pergi Menara KL. Kereta ni bawa pesona ni. Lupa lah mana nak pergi Menara KL ni ke. Kanan, yeay. Nasib baik kita tak terlepas simpang. Ada motor. Nampak tak? KCC. Sekarang warna apa? Warna biru. Yeay. Biasa kita pernah datang sini naik kereta masa tu ada kenduri kahwin, kita ada jemputan lah. Mana? Tapi nak naik ni tak tahulah boleh naik ke atau kena bayar ke apa ke. Boleh. Yeza. Bagus ni, free. Tak ada kena bayar. Orang jogging pun ada. Kuala Lumpur Tower. Ui, warna biru lah, warna hijau lah, warna
purple. Warna brown tak ada lagi kan? Okay guys, kita dah pun bergambar dekat Menara KL. Tengok belakang ni. Sekarang kita nak bergerak ke Dataran Merdeka. Gelap lah, ni baru cerah sebab lampu menghadap muka kita. Okay, let's go. Menara 118 3.6 km daripada sini. 3.6 km dekat je lah. Sekarang jam pukul 10.25. Puntanya kurus, tahu kan? Puntanya kurus, rambutan ambeng 50 tahun. Patutlah dia hias macam ni, tapi lawa lah. Dia macam lukis tangan. Bukan AI lah, dia macam lukis tangan, cantik. Nama jalan ni apa Jalan Raja Chulan. Oh, ni lah Hotel Royal Chulan kat sini kan, kira sini. Tak sedap ni kawasan Pos KL, pejabat Pos KL yang paling besar. Kita lagi 1.5 km nak sampai ke Menara 118. Oh, sebelah kiri tu Menara 118. Tapi kenapa ikut jalan ni? Oh, kena pusing. Okay. 1.3 km. Adakah kita boleh masuk? Tak tahu lagi boleh masuk ke tak. Okay guys, kita dah sampai Menara 118 kat belakang ni nampak. Tapi jauh sikit lah. Sebabnya kita waste, tapi dia bawa kita sampai sini. Saya pun tak tahu kenapa. Nampak kat belakang tu lawa kan. Okay, jom kita bergambar. Kira dah settle lah. Tapi sana ada macam stadium lah. Stadium apa? Stadium negara Wish, kena pergi ni. Oh, tu Times Square. Lepas tu ada stadium. Kita pergi sekejap lagi. Stadium apa? Kita menggambar dulu. Dia nak pergi menara stadium tadi. Yo. Alamak. Kita salah jalan ke? Mana stadium tadi? Masjid Al-Sultan Abdullah. Atas ni gimana? Oh, inilah bawah warna egg. Sekati je jalan. Nak pergi ya? Kenapa tak ada orang? Oh, sini je lah tempat orang melepak. Tu kan atas tu kan? Sini lagi dekat rasanya. Ada besi-besi, lawanya. Stadium ni macam lama ditinggalkan, ada banyak guard jaga, lampu, tapi tak ada orang. Okay, tapi lawa lah, nampak padang hijau. Nampak padang hijau tu. Cantik guys. Okay, dah. Okay, sekarang kita nak menuju ke Dataran Merdeka. Kita dah pun lalu kawasan Menara 118. Oh, inilah pengakap tadi. Pengakap Malaysia. Oh, ni tempat dia. Okay guys. Jalan ni sangat pelik. Jalan stadium, jalan Sultan. Aduh, perut lapar pula ni. Jom kita pergi Bukit Bintang. Bye-bye 118. Jumpa lagi. Okeylah, sekali seumur hidup dapat tengok kan. Duduk KL,
takkan tak pernah pergi kan. Kita dah datang sini, dah bergambar. Sekarang kita pergi Dataran Merdeka. Sekarang 10.53. Kita target tadi sampai pukul 12. Banyak kereta. Aduh, banyak kereta guys. Ada motor tak? Tak ada. Okay, sebelah kanan ni Plaza Imbi, sebelah kiri ni Plaza Imbi. Plaza Imbi ni tempat-tempat kalau nak hantar apa, handphone untuk repair kan, Huawei ke apa ke, Xiaomi ke, rasanya kat sini lah. Alah, kereta ni makin rapat dah pula. Sebelah kiri kita Plaza Berjaya. Plaza Berjaya. Atas kita ni stesen monorail. Apa nama monorail ni? Plaza Imbi lah kan? Jalan Imbi, stesen Imbi. Kiri kita ada apa ni? Melia Kuala Lumpur. Hotel ke? Okay. Dan silap sini ada satu hotel. Apa nama dia? Nampak tak? Hotel yang terkenal. Oh, bas ni besar. Memang tak muat lah cerita dia. Ni pun tempat lepak juga. Budak-budak muda kat KL. Apa nama? Plaza Imbi. Loyat. Dalam ni Loyat. Jom kita bawa orang jalan kat Loyat. Okey, ni Plaza Sungai Wang. Tengok Plaza Sungai Wang. Tapi bahagian luar je lah. Kita tak masuk lah kan. Okey. Sebelah kiri ni Plaza Loyat. Ni kiri Plaza Loyat. Ni antara tempat orang beli laptop, beli apa, handphone. Tapi dah tutup lah kan sebab dah nak pukul 11. Oh lah, cantiknya apa tu. Ni one way ke? Hotel Capitol. Jalan tutup lah sini. Hotel Capitol. Sebelah kanan ni Plaza Loyat. Cantik lah. Cantik dari luar. Oh, ada kereta. Sekarang kita nak pergi ke Bukit Bintang, Lot 10. Sebelah kiri ni apa? Oh, one way. Okay, sudah. Mana ada one way? Ni two way sepatutnya. Nampak tu two way. Orang tak sabar lah. Sebelah kiri ni apa? Apa nama mall ni? Sungai Wang je lah. Sungai Wang Plaza. Oh, jalan basah licin. Okey, ni jalan Bukit Bintang yang orang ramai lepak-lepak. Sebelah kiri ni Plaza Sungai Wang. Sebelah kanan tu Lot 10. Tu Lot 10? Jumpa Sungai Wang. Oh, ramai orang tunggu Grab ni kat tepi ni. Sebelah kanan warna hijau ni dah Lot 10 yang selalu masuk dalam filem. Sebelah kiri ni apa ni? Cantiknya. Ini ke Damascus tu, Kunafa Finger. Sayang. Mana nak pakai motor ni? Rasanya kena turun lah. Makanan Arab. Oh, tengok makanan Arab sebelah kiri. Aduh, basah lah pula. Meriah guys. Tengok depan tu ada band. Ada band. Ada artis. Wah, ramai orang guys. Rakan. Dekat sikit. Saya kenal yang ini Genji Baskers. Oh, kat sini dia orang basking. Genji Baskers guys. Wah, zoom sikit. Genji Baskers guys.
akhirnya dapat jumpa Genji Baskers depan-depan. Ni korang boleh tengok dalam TikTok, dalam Facebook dia lah, Genji Baskers. Harap-harap polis tak halau kita daripada sini. Ramai orang guys. Sinilah tempat orang basket. Lot 10 Pavilion guys. Oh, dah masuk sana. Okay, korang boleh layan lah Kita rakam daripada tepi jalan je. Selagi tak ada kena halau dengan polis, kita duduk sini. Okay, kalau korang boleh tengok sekarang jam pukul 11.06. Ramai orang berjalan sana berjalan sini. Inilah orang kata syurga KL waktu malam. Okay, ni saya namakan syurga KL. Nampak tu, yang orang sebut Damascus tu sana. Tu, nampak tak? Damascus. Okay, Plaza Lot 10 sebelah kanan tu yang hijau. Tak ada apalah, tu je lah. Pavilion sebelah sana. Okay, dah hijau. Sebelah kanan ni Uni KL, Universiti KL yang tengah-tengah KL lah. Itulah dia. Yang ni Queen City Mall sebelah kanan. Selepas pertama kompleks ni Sogo. Inilah kita panggil jalan Masjid Jami' ataupun jalan Masjid India. Muaz Textile, semua kedai tutup Rasanya kita pergi Dataran Merdeka last. Lepas tu kita cari makan dulu, baru kita balik. Belah kanan ni di BKL, menara di BKL lah. Inilah kalau di BKL saman kereta, saman motor parking situ, parking sini, sini tempat bayar dia. Kalau dia towing kereta ke kan, dia towing motor kita ke, sini lah tempat kita nak bayar. Slow. Kereta banyak lintas kat sini. Okay, boleh masuk motor. Sampai Dataran Merdeka guys. Sebelah kiri. Mana kita nak pergi paling dekat? Kena keluar ke? Sini boleh. Ini orang lepak guys. Banyak motor. Sebelah kiri. Dataran Merdeka.
Okay, korang semua kita dah jalan berapa tempat hari ni? First tadi kita jalan KLCC. Kedua kita jalan Menara KL. Lepas tu Menara 118. Lepas tu kita pergi lalu Stadium Negara. Lepas tu kita pergi mana? Apa lagi sayang kita pergi tadi? Kita pergi mana kita tadi? 118 KLCC, Stadium Negara, Times Square, Bukit Bintang, Plaza Loyat, Bukit Bintang, semua tu lah. Lepas tu Menara KL, Dataran Merdeka, Taman Kompleks, Sogo tu semua kita lalu tadi. Itulah antara tempat-tempat yang menarik dekat KL waktu malam. So siapa yang nak datang KL waktu malam, biasanya weekend ramai orang, meriah. Kalau bukan weekend, hari biasa dia kurang sikit lah. Ataupun mungkin kalau bukan weekend, jalan ni akan ditutup. Tak boleh masuk sebab kereta lalu kan. Okay, rasanya video kita sampai di sini sahaja. Okay, korang yang tengok video ni, tolong share, like, subscribe dan semoga bermanfaat. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum. Zas.